Gearbox dah okey ke? Dulu masa Passat ni mula-mula keluar, harga dia 200 lebih sikit yang Highline lah. Sekarang yang Highline ni harga dia turun kepada 195. Jadi masa mula-mula dia keluar dulu, kereta Jepun 2.5 top spec D segment lebih kurang 170. Tetapi sekarang kereta Jepun yang D segment top spec dah RM190,000. Jadi harga dia jadi sama. Bila harga dah sama, dulu isu yang paling besar yang kita ada dengan Passat ni ialah harga dia. Jadi sekarang dah tak ada isu sangat tentang harga tu. Jadi Passat ni dia punya bestnya is because first kali, yang pertama sekali dalam persepsi orang di Malaysia ni ialah kereta Jerman. Dan bila kita masuk dalam Passat ni, kita dapat semua kelebihan yang kita biasa dengan kereta VAG. Jadi VAG ni satu konglomerat yang sangat besar. Ini salah satu syarikat kereta terbesar di dunia sekarang. Dan ia terkenal dengan kualiti. Bukan sebab dia orang lagi terror pada orang lain. Cuma VAG ni daripada dulu lagi, dia ada common parts bin di mana mereka bentuk kereta untuk kualiti pertengahan, iaitu selalunya dia bentuk kereta untuk kualiti D segment cars. Jadi kereta yang mewah ke atas dan yang ke bawah semua boleh menggunakan kereta yang rasa macam D segment. Jadi untuk itu, kualiti segala Swiss, segala material yang dia gunakan tu, kalau you beli kereta dia punya B ataupun C segment, memang betul-betul rasa macam wah bestnya. Tapi bila duduk kat D segment pula, kereta tu memang rasa macam sedikit mewah daripada orang lain kerana penggunaan bahan dan reka bentuk dan kemasan yang digunakan. Jadi bila you masuk dalam Volkswagen Passat ni, there's really nothing much to complain about. Everything looks and feels just nice. Jadi engine 2 liter direct injection TSI Passat ni dia menjana banyak juga sebenarnya. 220 horsepower, 220 kuasa kuda dan 350 Newton torque. Itu yang dia orang tengok kat belakang, dia tulis 380 tak silap saya kereta ni. Volkswagen punya belakang nombor tu sekarang dah pening kepala, kita tak faham apa sangat. It's like the number, maksudnya macam range of torque ke power yang dihasilkan. So kereta ni kat belakang dia 380, Newton torque dia 350. Dan that's a decent amount lah untuk merasa nak memecut ke anytime ada. Dan ini fuel consumption pun not so bad juga. Real world kalau kita bawa jaga, saya ingat dalam 13 lebih senang-senang boleh dapat lah. Kalau betul-betul jaga, saya ingat 15, 16 memang boleh sangat dapat walaupun ini kereta besar. Dan dari segi reka bentuk, Volkswagen sekarang ni reka bentuk memang kemas, clean. Kalau nak banding dengan pelakon tu, saya punya producer kata macam Mira Firza lah, dia pakai tudung kemas, sedap mata memandang. Kalau ada apa-apa yang saya nak komplain pasal Volkswagen Passat ni ialah ianya tidak datang dengan adaptive cruise control. Itu sekarang saya punya jihad lah. Jihad saya ialah nak melihat semua kereta di Malaysia ni ditawarkan dengan adaptive cruise control. Kenapa? Sebab adaptive cruise control ni menjadikan kita pemandu yang lebih relax, dan bila kita lebih relax, kita lebih tak angin lah, taklah bergaduh tu, kerja nak bergaduh je kan. Jadi bawa tenang, relax, semua kereta control, you tak bergaduh, you jadi lebih berhemah. Okey. Kereta ni sekarang, ciri yang saya paling suka kereta ni ialah dia punya ride comfort dia. Bila you bawa kereta ni over long distance, the car feels very settled, the suspension is supple, it's not soft sampai rasa floating. If at 160, 170, 180, dia punya nice cruising speed, kereta duduk and just sits there and settle. And of course the DSG lah. Tapi DSG ni ada satu isu. Bukan isu rosak. Cuma setengah orang bila dia tak faham bahawa kereta yang menggunakan DSG ni, ia bukan menggunakan kotak gear automatik. Dia memang ada actual gears. Dia ada actual clutch. Jadi macam kat bukit, kita kena belajar balance clutch kan. Jadi kereta ni untuk dia balance clutch, kita lepas masuk gear 1 ke ataupun reverse, dia akan slide sikit. Kalau pergi ujian JPJ, gagal lah kereta ni. Tapi memang macam tu, dia akan slide sikit, baru dia bergerak ke depan. Kalau first time you akan menggelabah lah. Satu je penyelesaian ni, tekan brake hold. Dia ada brake hold button kat tengah-tengah tu, kat belakang dia punya handbrake punya switch tu. Di situ dia akan, tiap kali awak kereta berhenti, dia akan hold handbrake. Cuma yang menyampahnya dia ada hold handbrake ni, kita tekan minyak, dia akan jerk. Sementara dia nak lepas handbrake tu, kita dah gerak, dia detect. So dia akan rasa macam terkejut sikit lah. But nothing in life is perfect. This is in terms of D segment punya sedan, which is a shrinking market anyway. Pada saya lah, pendapat saya, dan juga kalau kita tengok trend secara seluruh dunia pun, this is still one of the best D segment cars that you can get. And harga pun sekarang dah turun 195, dan Volkswagen rajin juga kalau awak pergi dia punya dealership untuk cari kereta yang pre-registered, yang akan dapat harga dengan lebih baik lagi. So kalau awak minat kereta D segment, pergilah ke Volkswagen punya showroom dan cari kereta pre-registered, or just buy the car new. It's 195,000. I think it's a very good value for money, because orang lain harga dah naik sama dengan dia. Kalau nak pergi ranking luar, saya suka
Kualiti saya suka, engine pun okey. Orang masih lagi risau tentang dia punya gearbox. Okey, itu tak ada nak buat macam mana. Itu terpulang pada Volkswagen untuk pujuk semua orang. Saya boleh bagi dia skor 7/10. Tolak suku sikit pasal orang takut pasal gearbox. Ya, kena tolak ke? Tak payah. 7/10. Very good score kan? So kalau suka video ni, tolong tekan butang like dan share dan subscribe dan butang bell. Jumpa lagi.